Okey, ni ada head LC 14 kat atas. Besar. Tapi bawah ni standard. Kalau 14 jadi macam ni, motor cepat menjerit. So cut off cepatlah, senang cakap. Bila motor dia pulas, dia menjerit, bunyi carburetor je kuat. Bunyi dekat angin dekat carburetor tu. Buat atas tengok lah, bunyi besar. Tapi bawah tak ada usik langsung. Nampak? Dia knock-in bukan sebab minyak kurang. Dia knock-in sebab ruang bakar dia sempit. Lagi satu, dia punya bawah ni pun standard. Dia tak ada 14 tau. Dia 14 atas je. Sama juga exhaust. Ni kecil. Bawah ni besar. Tak tahulah dia buat mana kan. Ni saya cover balik lah. Buat lubang sini lah tak banyak. Atas ni dah tak boleh usik dah. Over dah ni. Atas ni. Dah terlampau over. Bawah ni standard. Saya buat yang ni balik lah. Cover dengan ruang bakar dia buat balik. Tu je lah. Okey, baru siap sebelah ni lah. Esok baru sambung lah sebelah. Okey. Dia ni lah bagi besar balik rim ni kan. Selalu saya ikut, saya buat bawah ni boleh masuk atas ni. Kira okey dah tu, senang. Yang tu wide guard, saya tak buang. Kebanyakan orang buang wide guard yang ni, besi ni kan. Buat. Besi ni bukan apa, dia pegang valve tu tau. Bila wide guard tu pendek, valve kan macam ni, dia pegang macam ni. So dia senang goyang tu, valve. So heat cepat bocor. Bila valve tu dah jadi, dia jadi panjang valve. Dia jadi goyang macam ni. So bila dia ada pegang tu, so dia kuat sikit. Tu yang wide guard saya jarang lah buang. Sebab tanya, kalau motor nak buat harian, buat daily kan, tak penting benda tu, nak tambah laju apa mana sangat kan. Benda tu buang tapi masalah lain pula yang datang kan. Laju tak ada lah, laju mana. Sebab motor kalau nak buat daily ni, lebih utamakan ketahanan. Kedua baru kelajuan. Kalau nak buat laju kan. Macam tu lah pakai rantai apa, 4 suku. Ada yang ni berada tu bawa Grab. Apa ni? Food Panda, Grab apa semua nak pakai 4 suku. Lepas tu saya tanya kenapa pakai 4 suku. Dia cakap cantik. Tapi ketahanan dia kurang. Saya offer dia 428. Dia tebal apa semua. Bukan apa, safety. Dia lebih kepada safety lah. Rantai besar kan. Dia tahan daripada putus kan. Kalau 4 suku ni, risiko nak putus tu lebih cepat. So kalau motor buat ulang-alik kerja, lebih baik buat ketahanan. Safety tu lebih penting kan. Kalau rantai cantik, sekadar cantik je, tak tahan pun bahaya juga. Benda kita bukannya buat nak berlumba ke apa ke, bukannya benda yang menghasilkan duit.